Resepi ayam kicap berempah. Jom masak. Okey, first kita cuci bersih ayam, kemudian lumurkan garam, ajinomoto dan serbuk kunyit, gaus sebati, kemudian boleh goreng. Sambil goreng tu kita goreng ubi kentang sekali. Angkat, ketepikan. Kisar halus bahan-bahan yang Cik Wani listkan dalam video. Panaskan minyak, tumis bahan kisar bersama daun kari hingga pecah minyak. Okey, sekarang boleh masukkan bahan-bahan yang Cik Wani listkan dalam video. Masak hari ini Cik Wani gunakan serbuk lada hitam berperisa dan serbuk lada dari Aji Show yang sangat sedap, senang dan syok. Serbuk lada hitam dan serbuk lada dari Aji Show ni sangat sedap dan aromatik yang menambahkan lagi rasa kick pada masakan kita. Sekarang boleh tambahkan kicap manis, kicap pekat, sos tiram dan air asam jawa. Kacau lagi. Okey, sekarang boleh masukkan ayam goreng, gaus sebati, last boleh masukkan kentang goreng bersama bawang holland, cili dan tomato. Gaus sebati siap.